3 meriam raya tradisional yang hampir pupus. Nombor 3, paling klasik. Pertama, meriam katak. Meriam ini sebenarnya kurang popular. Untuk bermain meriam ini, anda perlu korek tanah untuk dijadikan tempat meletak kabak dan air seperti tempurung kelapa atau tin yang dipotong. Selepas itu, anda perlukan tin atau ton yang boleh tutup bahagian kabak tadi untuk kepung gas yang ada. Kemudian cucuh api di lubang kecil, maka meletup dan melompatlah tin atau ton tadi. Kedua, meriam tanah. Meriam ini paling susah nak dibuat kerana korang kena tanam meriam dalam tanah. Hampir keseluruhannya ditanam dan hanya hujungnya dibiarkan keluar. Juga menggunakan kabak, air dan api, bunyi dihasilkan pun boleh tahan kuat. Yang pernah main mercun, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, meriam buluh. Meriam ini cukup popular dan yang paling ramai orang main. Meriam buluh merupakan permainan tradisional orang Melayu yang kebiasaannya dimainkan di waktu malam menjelang hari raya. Kebiasaannya berlaku pertarungan antara kampung mana yang mengeluarkan bunyi meriam buluh yang kuat. Yang pasti, main meriam atau mercun adalah berbahaya terutamanya buat kanak-kanak. Jangan hari raya anda betulkan menjadi hari air mata. Hahaha.